Tak tahu nak cakap lah kan, cakap riak. Tak tahu pengakhiran kita ni macam mana kan. Kita duk berdoa ni kadang-kadang semua nak doa nak kaya, nak itu, tapi jangan lupa juga kita doa untuk memudahkan di akhir kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi macam mana caranya tak tahu jugalah. Apa yang selagi mampu kita buat, kita buat. Nak bersedekah ni lah antara yang paling terbaik juga kita buat. Itulah saya kadang-kadang kita tengok orang yang dah pergi tu kadang-kadang kan, kadang kita tanya, bagusnya dia ni, apa amalan dia? Oh senangnya dia pergi katanya kan. Itulah amalan-amalan yang dia buat masa dia hidup. Macam dekat depan mata saya dah cukup dah kan arwah bapak saya kan. Tak kedekut langsung. Suka tolong sana, tolong sini kata kan. Sampai dia sendiri pun tak ada. Sibuk nak bagi orang duit. Tapi cantik. Pengakhiran saya rasa pengakhiran dia cantik. Pergi malam Jumaat, cantik semua. Tak sakit pun. InsyaAllah sekejap je. Dah. Kita ni tak tahu macam mana. Buat ni buat tu tak tahu pengakhiran kita. Macam ni kita doa. Selalu doa. Ya Allah, Tuhanku, bagilah aku orang kata meninggal tu dalam kata husnul khatimah ke apa benda yang macam-macam benda lah. Yang baik-baik kata nak kan. Nak mati kat Mekah ke apa ke. Yang senang tak menyusahkan orang ramai keluarga kita. Banyakkan bersedekah tu jugalah antaranya. Tak tahu nak cakap lah kan, cakap riak. Teringatlah semuanya.